dan maksudnya dengan berpikir syaitan tak boleh masuk dalam rumah. Yang di rumah kita selamat daripada syaitan dengan berpikir, maka kita selamat daripada syaitan dengan berpikir. Keluarga kita selamat daripada syaitan dengan berpikir. Allah menjadikan syaitan wajah itu syaitan razaqana. Jadi kita itu, ya Allah jauhkan aku daripada syaitan dan jauhkan syaitan daripada rezeki yang kau beri kepada. Apa maksudnya jauhkan aku daripada syaitan? Maksudnya adalah supaya tidak dilihat oleh syaitan. Maksudnya supaya tidak dianugerahkan kebersamaan oleh syaitan. Syaitan ini boleh mendekat kepada manusia dengan cara yang manusia tidak sedar. Kata baginda Rasulullah SAW, "Inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam." Syaitan itu boleh mendekat kepada manusia, masuk dan mengganggu kepada manusia pada tubuh badannya umpama aliran darah. Darah juga dalamnya. Syaitan itu boleh mengganggu kepada manusia sampai di dalam-dalamnya. Yang hanya mendapat perlindungan daripada Allah Taala daripada gangguan syaitan adalah kalau dia berpikir kepada Allah Taala. Oleh hal untuk kita boleh berselamat daripada didekati oleh syaitan, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran mengenai perbuatan syaitan. Katanya wasyarikhum bil amwali wal aulad. Engkau syaitan bermusyarakah bersama manusia dalam harta dan juga anak-anak. Dalam harta dan juga mencari rezeki. Ini rezeki kita apa? Kalau banyak tak boleh. Rasuah banyak, sedikit boleh. Kalau banyak sekali-kali boleh. Jual barang itu kita apa? Masyarakat